Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni petang ni mana 22/5 tahun 20 ni. Alhamdulillah saya melaksanakan kenduri kahwin anak. Lepas tu saya sewa ni dekat homestay Sufi Jaya Setia. Mana homestay Sufi ni mana owner dia sebenarnya Ustaz Pa. Cikgu Pa kita dulu kat mana duduk kat jalan lorong rumah bok tu lah, rumah bok kedai runcit. Ustaz Pa kita ni. Lepas tu ramai saya dapat feedback daripada hok mana pengunjung makan sini, dia kata berpuas hati. Dia puas hati selesa dengan keadaan suasana kawasan. Kawasan dia kata tidak selalu dengan parking, mana tanah luas dah kita boleh berdiri kemah. Mana untuk hari ni saya diri kemah ke 20x20, mana 3 butir. Lepas tu saya boleh diri dalam kemah style 10 kaki tu. Sebab saya ada 4 butir boleh berdiri kemah. Lepas tu walaupun saya sedia ke tempat duduk bawah kemah, ramai lagi hok mana saya jemput tu dia suka duduk di luar-luar kawasan pada kemah. Pasal dia kata nak ambil suasana luar. Sebabnya suasana luar tu dia kata dia bebas, ya kat kursi dia duduk, menunjukkan kawasan ni tanah tu luas persekitaran. Mana saya pun memang berpuas hatilah. Dah lama dah anak saya Sazwani hok melasa ke perkahwinan ni, hok keduri hari ni dia berminat tempat ni. Sedekah sebelum ni dah banyak tempat-tempat yang kita tengok mana kawasan tu kata sepik, tapi sini dia berpuas hati. Dari segi bayaran daripada Ustaz Pa ni Homestay Sufi, kalau kita nak buat untuk kenduri kahwin, dia ada harga RM300 lah. Tetapi kalau sewa homestay yang biasa, dah ada harga berapa Ustaz? RM180 sehari semalam lah. Kita kata mana masa check in dan check out tu. Saya kecil mudah sehari semalam lah. RM180 untuk sewa homestay biasa. RM300 satu hari tu makna untuk kenduri. Mana pada saya kenduri, saya ikut tanya orang pengamal lepas ni, apabila kita sewa homestay tu, kita rumah tu memang betul rumah Ustaz Pa, tetapi sehari-hari tu kita boleh ubah suai macam mana dia punya decoration daripada pihak gapo panggil buat stay tu, orang gapo pihak plumbing. Staff plumbing kata dia nak buat gini mana Ustaz Pa pun dia benar. Dia benar untuk nak buat gitu, tapi kita sebagai pihak kalau benar kawasan sebaik mungkin kita boleh buat. Hak mana terbuat tu mana kelemahan kita lah. Hak mana boleh buat tu situlah kita mampu nak buat. Mana bila hak tak mampu buat, kita betul asul lah dengan Ustaz owner ni. Ustaz Pa lah owner rumah, mana dia boleh terima lah sama kita. Mana ni buat video ni mana Ustaz Pa sendiri nak terima macam mana feedback saya dengan pengunjung. Mana pengunjung orang pertama puji orang Tamil Zasna, dia tu ABY lah kita panggil ABY kat ayah dia pecen daripada Kemah. Dia tengok kawasan ni luas, suasana baik. Lepas tu ada juga daripada geng-geng Tok Imam Masjid Madak. Tok Imam Madak ni masjid apa Kuala Pak Amat. Dia kata dia tanya saya tadi pasal saya duduk semeja dengan dia. Tok Imam mari, Tok Bila mari, Tok Siok mari, Tok Siok 4 orang dia mari. Padahal ada saya seorang Abel Zuroh tu duduk puji-puji pasal lauk catering. Jadi saya terima kasih juga pada catering Kak Ja catering pasal ada orang puji catering dia ni. Katanya Tok Bila daripada Pok Sumak tu, dia tak pernah makan lagi dekat-dekat dengan kenduri lain-lain daging besar Ustaz. Makan buku besar. Daging buku besar. Dia tidak buat kecil-kecil macam lain. Tok Bila tu kata kalau lain buat kecil-kecil memang hancur. Tapi tadi dia tanya kita berkali-kali ambil catering mana dulu. Kita kata catering Kak Ja, anak semua huruf. Kita pun tak kenal Kak Ja mana, cuma kita kenal melalui TikTok. Tapi kita ucap terima kasih juga pada Kak Ja. Lepas tu terutama sekali pada Ustaz Pa lah yang kita kata kita boleh berurusan dengan dia untuk homestay ni. Jadi saya rasa setakat tu sajalah. Jadi terima kasihlah untuk ni orang mana pengunjung semua, saya ucap terima kasih. Ada lebih dan terkurang saya minta maaf. Yang lebih tu alhamdulillah lah dia memuji. Hak terkurang tu saya minta maaf banyak-banyak. Tapi pada persiapan saya, lauk masih ada lagi, air pun ada. Mana kalau mari ada lagi terlewat mari tu boleh makan lah. Gitulah. Okey, itu saja daripada saya. Terkasar budi bicara, saya minta maaf.
Minta maaf banyak-banyak. Itu saja kelemahan saya. Hak terkurang tu. Hak kelebihan tu hak dia nak puji apa. Alhamdulillah juga. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.